Hai semua, so yang ada masalah untuk tukar dia punya region macam ni. So pergi Google, pergi My Nintendo, kena login dulu, account setting, dan tekan user information. Okay, ni edit user information. Okay, yang country region ni cari Malaysia, tekan save change. Lepas tu ni kalau nak baca ke tak, okay, agree. Siap, lepas tu bolehlah buka switch and then tengok region dah tukar dah. Untuk siapa-siapa yang ada problem ni, yang ada baki dalam dia punya wallet kan, Nintendo tak bagi tukar region kalau ada baki lagi. Apa yang boleh buat, kosongkan wallet tu sebelum tukar region lain. Cara dia, mungkin boleh beli something from the e-shop guna credit card. Contohlah beli game yang harga $1, lepas tu masuk credit card, so dia akan tolak baki. Contoh ada 13 sen kan dalam wallet kita, so dia akan calculate kan, contoh dalam 80 sen lebih kan, dan dia campur dengan 10 sen yang ada tu, ditolak, wallet jadi kosong, and then baru boleh tukar region. Memang tu je cara untuk kosongkan. Memang dia tak bagi tukar region tanpa kosongkan wallet. Itulah dia.